Saya kecil ni, waktu saya kecil ni, saya memang suka main Barbie. Apa? Suka main? Barbie Barbie doll? doll. Oh, iya ke? Make-up. I salah dengar. Ya, sebab saya punya adik-adik semua perempuan. So you suka lah kek kita ni? Oh my god, Suka lah. saya tak main bola. Saya tak main gitar. Tak lasak lah. Saya tak ada kawan-kawan lelaki. Jom ni, saya tak ada. Saya kawan saya, geng taman semua perempuan. Saya suka main masak-masak. Sampai satu tahap, ayah saya pernah marah saya. Bila saya main make-up, ayah saya pernah jerit. Yalah. Ayah saya tak pernah marah. Tiba-tiba, Iwan, kenapa buat benda ni? So, saya jadi takut. Saya jadi peminat benda tu. Alhamdulillah, ayah saya marah. Kalau ayah saya tak marah, Okey, jap. maaflah make-up you. Baik. Jap. Okey, sekejap. Bila you main Barbie doll tu adalah sebabkan you nak berkawan sahaja dengan orang lain sebab itu adalah toy yang available saya minat. ataupun you sebenarnya suka, okey fine, tak apa minat tapi bukan orang itu bukannya you nak jadi perempuan untuk minat. Ramai je orang boleh minat masak. Saya tak main masak. Tahu itu yang nak tanya. nak Masa tu kawan. you masih lagi nak jadi boy. Saya tak nak berpasak anak tiga, tapi saya suka buat aktiviti-aktiviti girl. Sebab saya semua perempuan. Sebab adik-beradik tu semua perempuan, you seorang lelaki. Taman-taman semua perempuan. Iya, saya- adik-adik berapa orang? Tiga. Lepas tu dekat taman you pun tak Taman ada. semua perempuan. Saya tak bergaul dengan geng lelaki. Lepas tu saya kalau nak main pun saya akan main masak-masak ini. Aktiviti perempuan lah. Saya jadi suami, dia jadi isteri, macam tu. Kau Saya tak budak-budak main masak-masak jadi suami isteri kat mana? Kau main pondok mana? Tapi itulah dekat